Corporate Mafia? Saya pasti ramai yang dah dengar istilah Corporate Mafia ni tapi tak tahu sebenarnya dia pasal apa. Kalau korang nak tahu, kes ini mula-mula meletup pada bulan Februari apabila Bloomberg telah mengeluarkan satu artikel bertajuk Who is Watching Malaysia's Anti-Corruption Watchdog. Dan di dalam artikel itu, Bloomberg telah mendakwa wujudnya satu rangkaian corporate mafia yang telah menggunakan pihak berkuasa dalam negara ini untuk mengambil alih syarikat-syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia. Apakah opus Merandi yang didakwa digunakan oleh corporate mafia ini? Pertama sekali, diorang akan beli sedikit saham dari syarikat yang menjadi sasaran. Kedua, dalam laporan tersebut mendakwa bahawa pegawai SPRM akan mula menyiasat pengasas-pengasas syarikat-syarikat tersebut dan akaun-akaun bank mereka juga akan dibeku. Dan ketiga, pengasas-pengasas syarikat tersebut akan mula diugut untuk menjual saham mereka kepada rangkaian corporate mafia ini jika mereka mahukan siasatan itu dihentikan. Siapakah yang dikaitkan oleh Bloomberg sebagai penggerak utama corporate mafia? Victor Chin. Tapi yang menariknya, sejak laporan ini keluar, Victor Chin telah menafikan sekeras-kerasnya yang dia adalah sebahagian dari mafia korporat. Dan dia juga telah mengeluarkan kenyataan dan kronologi setebal 47 muka surat untuk membela diri sendiri. Berdasarkan dakwaan Victor Chin, dia adalah mangsa kepada rangkaian mafia korporat ini. Dia dan rakan perniagaannya didakwa telah diancam bunuh jika tidak meletakkan jawatan dan menjual saham mereka dalam syarikat NextG kepada rangkaian mafia korporat ini. Selain dari itu, Victor Chin telah mendakwa bahawa dia telah bayar seorang ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat 9.5 juta ringgit untuk menyelesaikan skandal ini. Dan dia juga dalam satu kenyataan telah mengugut ahli parlimen tersebut untuk memulangkan balik semua duit ini jika tidak mahu identiti ahli parlimen tersebut didedahkan. Dan sejak saya rakam video ini pada 7 hari bulan April, Victor Chin masih belum dedahkan siapa identiti ahli parlimen tersebut. Adakah ini bermakna 9.5 juta ringgit itu telah dipulangkan? Kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu, Victor Chin dilaporkan telah keluar dari negara. Tapi jangan risau, walaupun Victor Chin telah keluar dari negara, pihak berkuasa tetap meneruskan siasatan dakwaan terhadap mafia korporat ini. Satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan untuk siasat korporat mafia ini, dianggotai oleh polis, oleh LHDN, oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan juga SPRM. Ya, SPRM siasat SPRM. Dan kalau korang nak tahu, syarikat-syarikat yang didakwa cuba untuk diambil alih oleh rangkaian mafia korporat ini bukanlah syarikat biasa-biasa, tapi syarikat yang sangat penting sekali. Saya bagi contoh NextG, syarikat yang dapat kontrak berbilion-bilion ringgit oleh kerajaan untuk menghasilkan pasport dan MyCard. Jadi skandal mafia korporat ini bukan sebab untung rugi jual beli saham saja, tapi membabitkan keselamatan data peribadi rakyat dan juga kedaulatan negara. Bayangkan kalau syarikat sepenting ini jatuh ke tangan yang salah.